السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kepujian serta kesyukuran kehadrat ilahi, yang mana dengan limpah serta kurniaan Allah, maka pada malam ni dapat kita beribadat di malam bulan Ramadan, dan perbanyaklah kita dengan menyebut kalimah alhamdulillah, sebab kalimah alhamdulillah ni merupakan kalimah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak menyebut kalimah alhamdulillah adalah kalimah perbendaharaan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurniaan Allah, Allah panjangkan umur kita. Jadi dapat kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, dapat kita beribadat yang ianya satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi sedia maklumi, tidak kedapatan pada bulan-bulan yang lain. Jadi dengan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ini, jika ditimbangkan di segi beratnya kalimah alhamdulillah dengan isi dunia, lebih berat kalimah alhamdulillah. Jadi sebab tu kita kena banyak memuji Allah ni, oleh kerana sebab kita nakkan keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kedatangan Ramadan, dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, wa man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, Nabi menyatakan, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa kepercayaan dan menuntut keredaan Allah, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berdiri ataupun yang bangun pada waktu malam, baik itu malam yang dijanjikan Allah dengan lebih baik daripada 1000 bulan, maka Nabi menyatakan orang itu juga diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ruang yang Allah buka ini adalah khusus bagi kita yang beribadah di bulan Ramadan. Jadi peluang dan ruang inilah yang kita tunggu dan dicari oleh di kalangan orang-orang yang mukmin dan mukminah kepada Allah. Dan ia menjadi satu rebutan yang begitu istimewa yang dicari juga di kalangan orang yang beriman, mukminin dan mukminah. Jadi kita nak mencari keredaan Allah, maka di segi pandangan ulama, dia kata dalam bab beriman, bab mencari redha Allah ini ialah orang yang percaya bahawa kewajiban puasa itu dan mengharapkan pahalanya daripada Allah dengan hati yang tulus, dan dikerjakan dengan tidak kerana terpaksa. Jadi kita dalam ibadat ni nak mencari keredaan Allah, nak mencari keberkatan di sisi Allah, maka kita nak kena mempunyai perjuangan yang tinggi.
Jadi dalam ibadah puasa ni juga salah satu daripada perjuangan yang begitu hebat. Maka sejarah telah membuka perjuangan berlaku di bulan Ramadan, ialah Badar Al-Kubra. Inilah babak mula-mulanya yang membuka tabir perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menegakkan kalimatul haq di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dalam peperangan ini adalah bukan sebagai satu kezaliman, tetapi adalah ia bagi membalas di atas kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab Quraisy di kota Mekah, ketika mana umat Islam yang diperintah hijrah daripada Mekah meninggalkan bumi Mekah berpindah ke kota Yathrib. Maka kezaliman yang dilakukan oleh pihak Arab Quraisy di kota Mekah, mereka telah merampas habis harta umat Islam ketika itu. Diusir umat Islam supaya keluar daripada bumi Mekah, dan mereka menjadi keseronokan sebab apabila hijrah telah pun diperintah Allah meninggalkan bumi Mekah. Maka dengan penuh rakus, dengan penuh tamak, mereka telah merampas harta milik orang Islam. Maka bagi membalas dan keadaan kezaliman inilah, maka Allah membuka yang pertama ialah peperangan disebut Badar Al-Kubra. Maka serangan membalas ini yang kita lihat ialah di antara umat Islam dengan kaum Arab musyrikin, yang ketika itu tentera Islam berjumlah 313 orang sahaja. Jadi kalau kita baca sejarah perang Badar, memang menyayatkan hati, sebab para sahabat yang dalam keadaan 313 orang yang tidak mempunyai kelengkapan senjata yang mencukupi. Ada di antara sahabat hanya menggunakan pelepah tamar sebagai senjata untuk berhadapan dengan musuh yang begitu besar. Yang musuh musyrikin ketika itu 1000 lebih, yang lengkap dan terlatih dengan segala alat senjata yang begitu lengkap. Ketika inilah Nabi telah mendoa dan munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah agar Allah mengurniakan satu pertolongan, yang itu dengan Allah Ta'ala turunkan pertolongan para malaikat sebagai menjadi bala tentera Allah, membantu umat Islam yang mencapai kemenangan dengan gilang gemilang bagi membuka sejarah perjuangan yang pertama. Maka kita hari ini juga umat Islam yang berada di negara Malaysia ini dan di mana sekalipun, kita juga kena berdoa banyak, minta ampun bagi diri kita dan juga minta kemenangan untuk Islam, terutamanya umat Islam saudara mara kita di Syria sekarang ini, yang mereka dalam keadaan hidup dihujani dengan peluru, yang pemerintahnya zalim. Kalau dulu zaman Nabi Musa wujudnya pemerintah yang zalim namanya Fir'aun, maka zaman sekarang wujud pemerintah yang sama dengan Fir'aun, tapi namanya tidak dengan gelaran Fir'aun, tetapi nama lain, tapi dia mengaku juga dia sebagai Tuhan di muka bumi Syria. Inilah pertembungan yang berlaku di antara pihak rakyat yang menuntut supaya pemimpin ini turun daripada takhta dan diserahkan takhta kepada rakyat untuk dilantik pemimpin yang baru. Maka berlakulah pertempuran yang amat dahsyat di Syria sekarang ini. Maka kita hendaklah berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kemenangan para mujahidin mujahidat yang berada di bumi Syria. Di Mesir sudah mencapai kemenangan ikhwan muslimin yang dapat membentuk kerajaan. Maka di sinilah kekuatan kita juga bulan Ramadan, bukan sekadar kita berpuasa mencari keredaan Allah pada diri kita, tetapi berpuasa juga kita nak mencari kemenangan untuk Islam sejagat. Maka di situ yang kita kena banyakkan doa, banyak munajat, mudah-mudahan Allah juga beri kemenangan kepada kita di Malaysia khususnya, yang kita sedang menanti kemenangan dah lama dah. Inilah ruang dan peluang yang kita kena ambil perhatian, di samping kita beribadat puasa nak mencari keredaan Allah. Dan pahala yang Allah janjikan dalam ibadat di bulan Ramadan diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bulan Ramadan, di antara perkara yang dituntut pada kita ialah untuk kita melaksanakan ibadah yang wajib dan sunat, maka dituntut dengan kita banyak melakukan sedekahun jariyatun. Dalam sifat sedekah jariah ini, sidang jemaah muslimin muslimat sekalian,
ialah bagi melatih jiwa kita, jiwa yang seni, yang halus dengan Islam sebenarnya. Apabila kita menjadi insan yang rajin menderma, buat sedekah jariah di jalan Allah, maka melatih sifat kita menjadi sifat yang lembut, halus di hadapan Allah. Maka terhakislah sifat-sifat riak, sombong dan bongkak. Itu kesan daripada sedekah yang kita lakukan. Waktu di bulan Ramadan ni, Allah gandakan setiap amal ibadat kita itu dengan ganjaran pahala yang begitu tinggi. Maka mempunyai pahala yang tinggi jika kita beri makan orang berbuka puasa, dan memberi pahala yang tinggi juga kita memberikan sedekah jariah kepada golongan-golongan yang mustadha'afin. Maka semuanya ini adalah sebagai ganjaran untuk diperolehi pada diri kita masing-masing. Maka barang siapa yang boleh melakukan ibadat ini dengan hati yang penuh redha, nak mencari keredaan Allah, bukan keadaan terpaksa, maka mereka itulah yang dikatakan orang yang percaya dan menuntut keredaan Allah. Tapi kalau kita cari buat dalam benda ni nak mencari nama, ataupun kita buat sedekah jariah nak mencapaikan orang kata nama kita disebut, dipuja, disanjung, maka itu perbuatan orang-orang yang riak. Hancurlah segala amal ibadat kita, tak berguna sama sekali. Jadi sebab itu kita ni bulan Ramadan yang ada kita sekarang ini, maka saya nak sebut beberapa perkara yang mungkin kita kadang-kadangnya kita, jika tak diperingat kita lupa, jika diperingat mungkin kita sudah ketahui perkara ni. Sebab dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan, kita lihat di mana-mana pun, di masjid, di surau, bila malam pertama tu kemuncak, sehingga kan parking pun tak ada, dan sembahyang pun kadang-kadang jemaah terpaksa bentang di atas kaki lima di luar. Dan sehingga kan ada juga masjid dan surau ni muslimat komplain. Dia komplain dekat EJK, pengurusan tak cekap. Kata dia, kita sembahyang pun tak selesa, terpaksa kena sembahyang di luar, bertadah embun. Jadi EJK kita jawab, bulan Ramadan bulan mengajar kita sifat sabar. Jadi kena sabar banyak. Kalau sembahyang tadah embun pun tak apa, insya-Allah datanglah juga, jangan tak datang. Tunggu tengok dalam 2-3 malam besok akan selesa. Dia jadi macam tu dah. Masuk malam kedua, malam ketiga mulalah selesa. Masuk malam kelima, 6 dan 7 memang selesa. Masuk malam 16, 17 lagi selesa. Kalau parking tu 3 lot boleh masuk 1 kereta. Malam pertama tak boleh nak masuk. Inilah keberkatan bulan Ramadan yang difahamkan oleh generasi orang Melayu, khusus di Malaysia. Dia nak ambil di awal, pertengahan dan akhir Ramadan. Dia kata di awal Ramadan tu rahmat, pertengahan itu keberkatan, di akhir itu dengan keampunan. Maka dia ambil awal, pertengahan, akhir, lepas tu dia tinggal lah, tak ada lagi dah bertarawih. Kenalah ubah perangai itu. Nak menuntut keredaan Allah, maka kita mencari pada malam bulan Ramadan, setiap malam, untuk beribadat kepada Allah. Sebab itu perkara ini kita peringatkan selalu tuan-tuan, tiap-tiap tahun, supaya kita memahami tuntutan kita beribadat bukan kita mari nak mencari keselesaan, tetapi nak mencari keredaan Allah. Yang Allah bagi pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Itulah istimewanya bulan Ramadan. Jadi apa sekalipun kita nak supaya kita ni dapat menghidupkan balik di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah laksanakan, daripada kita makan berbuka puasa tu sampailah kita menjelang sahur nanti. Ini perkara yang saya nak sebut. Di samping kita disuruh bangkit malam, hadis kata wa man qama, barang siapa yang berdiri pada waktu malam. Kalau faham di segi matan hadis tu, pakat bangkit berdiri, kan? Bukan suruh berdiri saja.
Ustaz ni faham hadis pakat bangkit berdiri. Pasal apa ustaz suruh berdiri tu? Maksud berdiri itu buat ibadat, bukan suruh pakat berdiri macam tiang seri tu. Pakat bangkit berdiri beribadat kepada Allah, nak mencari keredaan Allah. Dan berkat Ramadan ni kita boleh bangkit, boleh sembahyang, boleh beribadat. Nak dibandingkan malam-malam lain tu agak sukar. Itulah satu dikata berkat. Benda yang berkat ni tuan-tuan, kita dapat satu benda walau sedikit tapi kita rasa satu kepuasan. Nak dibandingkan dengan benda yang tak berkat. Sopo kita makan lah. Kita makan sahur tu, nak ambil barakah dia aja. Berkat tu yang Nabi suruh makan. Jangan tak makan. Ni ada hak bodoh ni tak makan. Esok jadi bangga pula cerita kat orang. Aku sembulan Ramadan satu keluarga tak makan sahur pun. Kuat dia kata. Itu bodoh tu. Minta maaf lah. Buat apa saya kata bodoh? Nabi buat, kita tak buat. Sebab apa kita makan sahur ni? Tahu tak kenapa makan sahur? Tak perlu menu. Kita ni dengan ayam kampung, dengan ayam daging, ayam semua ada, kan? Ikan bakar lah, semua ada. Rasulullah makan bukan menu, dia makan nak ambil barakah tu aja. Apabila kewajiban puasa Allah turunkan ayat, wajibnya puasa ni bila? Lepas hijrah ke sebelum hijrah? Selepas ke sebelum? Jangan main puasa ya, tak kerti apa faham. Orang puasa kita puasa. Jadi kita puasa ni Allah perintah selepas hijrah. Tahun yang keberapa? Yang kedua. Tu kena ingat tu. Jadi bila turun ayat tu Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila Allah turunkan ayat merintah wajib puasa, Nabi puasa. Bila dia puasa, itulah terdetik di hati Rasulullah menyatakan ya Allah, kewajiban puasa telah diperintahkan. Janganlah disamakan puasanya kami ini umat Islam dengan puasa pihak Yahudi. Orang Yahudi berpuasa juga, maka mereka berpuasa dia tak makan sahur. Jadi dengan itu siapa yang puasa tak makan sahur sama dengan Yahudi. Tu saya kata bodoh tu. Jadi kita nak beza antara puasa orang Islam dengan Yahudi. Kita ambil barakah makan sahur. Berarti makan sahur bukanlah sekenyang-kenyangnya bantai habis sebelah periuk tu. Tak cukup dengan periuk-periuk ditelan ke? Nak ambil sedikit barakah walaupun dengan segelas air. Tu dikatakan bersahur, nak ambil barakah tu aja. Walaupun dengan sebiji buah tamar. Walaupun dengan sesuap nasi. Maka makanlah ketika itu di akhirnya waktu nak ambil barakah. Jangan awal sangat. Ni pukul 2 pagi dah sahur. Itu bukan pagi, itu melantak namanya. Ada ke pula 2 pagi? 2 pagi orang tahajud lah. Tidur sekejap, sembahyang tahajud, sembahyang sunat tasbih, nak ambil barakah di akhir sebelum naik benang yang putih, kata Allah. Betapa indahnya firman Allah. Allah sebut dalam Quran, Allah kata bila nampak benang yang putih maka kita tidak dibenarkan lagi untuk makan. Yang Allah perintah di dalam surah Al-Baqarah, tengok pada ayat 187 tu. Allah kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr. Maka Allah kata makanlah kamu, minumlah kamu sehingga nampak benang yang putih. Tahu benang putih? Esok bangkit pagi duk cari mana benang putih. Jangan duk bodoh bahasa kita. Allah sebut tu fajar siddiq. Naik fajar siddiq, dia makin lama makin cerah, makin cerah, makin cerah, akhirnya naiklah matahari syuruk dipanggil. Nampaklah cahaya matahari. Tu ada muslimat telefon saya. Dia tiap-tiap bulan puasa ni macam-macam soalan cepu mas ni.
Muslimat banyak telefon, orang lelaki tak apa, dia malu. Perempuan tak erti malu. Dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, ni puasa saya tahun lepas tak bayar lagi, macam mana?" 2 tahun dah tak bayar. Tu dia kata. Baru kalang kabut. Dia kata 1 hari berapa cepat? 1 hari 1 cepat. Bila tak puasa diganda pula, setahun yang pula jadi 2 cepat. Dah tak bayar. Tu dia kata, "Berapa?" Hang kira sendiri, bukan saya yang cuti. Kalau saya period tak apa, saya kira. Dia period suruh saya kira. Kacau muslimat. Kira sendiri. Tu jadi kalang kabut. Ada yang puasa pula kemarin, dia kata telan alio batal tak? La ilaha illallah. Puasa macam mana lah, kita baru nak tanya hukum telan alio batal ke tak? Ada yang pula kata, "Ustaz, saya tengah makan-makan orang azan." Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Telan je lah. Apa susah? Duk kunyah-kunyah telan. Nak buat macam mana? Ni hatta habis jangan berhabis lah minggat tu. Jangan berhabis. Oh, berhabis yang tu makan betul tu. Memang tak puasa. Dia sayang balik, sayang buah putih ais. Esok buka puasa panas balik, kukus balik. Nah. Allahu Rabbi. Kemudian dia kata waktu imsak tak boleh makan. Siapa kata tak boleh makan waktu imsak? Jangan kita haramkan benda yang Allah halal. Allah masih menghalalkan lagi waktu tu. Waktu imsak, peringatan kepada kita sudah hampir untuk menjelang masuknya waktu subuh. Kena faham, boleh makan. Tu yang Nabi kata, makannya nak ambil barakah ni, bila kita makan walaupun sedikit, besok siang kita boleh bekerja, boleh beribadat, boleh menjalan urusan kita, tak ada masalah apa. Tu kata berkat tu. Kalau kita duk makan biasa ni, makan banyak-banyak, keletihan ada kan, letih. Tapi dengan sedikit makan tu barakahnya, besok tak ada masalah apa. Dia katalah kena banyak makan sahur. Tu dia pesan ke anak-anak dia, makan banyak-banyak, tidak besok lapar kata dia. Memanglah orang puasa lapar. Kalau tak lapar ni orang tak puasa. Memang macam tu dah. Dan lapar itulah dia kata nikmatnya kita dalam puasa. Jadi sebab itu kita kena sedar bahawasanya ini adalah tuntutan yang sunnah Nabi. Jangan tinggal. Ambil sedikit, makanlah apa kadar. Kemudian dalam keadaan berbuka puasa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbuka puasa ni tuan-tuan, Nabi sentiasa berwuduk. Itu dalam kitab yang saya baca pada tiap-tiap bulan di surau ni, dalam kitab Tarbiyah Al-Walad, Nabi berpesan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila kita nak makan kena mengambil air sembahyang dengan sempurna. Bila kita makan dengan berwuduk, ada keberkatan. Dengan kita berwuduk pula, Allah Ta'ala kasih sayang kepada orang yang suci. Orang yang tak ada wuduk dalam keadaan hadas kecil, kita dianggap kotor, tak bersih. Maka dalam Al-Quran, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah kata, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah kasih sayang kepada orang yang bersih dan orang yang bertaubat. Jadi nak Tuhan sayang kita, makan berkat, kena ambil semayang. Dan bila kita siap ambil semayang semua, dengan kita dengan keadaan kemas, waktu ni pula kaum ibu, jangan duk sibuk lagi. Ni kadang-kadang itulah isteri-isteri kita ni, kita pesan berkali-kali, dah dekat orang nak azan dah, pas berhentilah, sudah, jangan duk masak-masak lagi dah. Dia masa itulah ada lagi saki baki goreng tak habis, nu karipak 2-3 biji lagi tak habis, simpanlah. Bersihkan diri, ambil semayang, tunggu hidangan sunat 2-3 minit sebelum berbuka, tunggu hidangan tu. Nabi tunggu macam tu, sunnah. Dengan ambil semayang, Nabi mulakan dengan makan kurma. Dapat makan kurma yang jenis licin tu,
Dia panggil apa tu, kurma apa? Rutub, no? Rutub. Jenis kurma madu tu. Makan yang tu segelas air zam-zam. Tu Rasulullah lah. Kita tak ada air zam-zam, kena pakai air gau. Bukan nak kempen sungguh. Dia buat kajian air gau ni nombor 2 terbaik daripada air zam-zam ni. Nilai pH dia ditulis kat sini, kajian 7.9. Air zam-zam 8 lebih. Kita dah test dah. Bukan saya cerita nak main-main, kita dah test air ni dah. Rasa pun imbas-imbas. Air zam-zam mukjizat. Yang ni pun dengan berkat sembahyang hajat. Sembahyang hajat dia meletup, pancut naik. Ni air gau ni. Di kampung Sungai Gau, Temerloh, Pahang. Dengan kehendak Allah. Jadi kerana dia boikot oleh kerajaan, tak mau kita bagi api, tak mau bagi air, sembahyang hajat, minta ke Allah, merayu, mengadu dengan Allah, merintih, menangis, minta dengan Allah. Allah letupkan bumi, pantat bumi, pancut keluar air. Sampai sekarang. Sejarah pertemuan tahun 1983 kalau tak salah saya. Sampai hari ini tak kering-kering, alhamdulillah. Yang nu air zam-zam. Hasil daripada tendangan anak Ismailnya kepada Siti Hajar, dia menerajang itulah kaki itu. Dipikir logik dengan akal manusia tak menasabah. Bayi baru lahir boleh tendang. Tu yang Siti Hajar berlari antara Safa dengan Marwah 7 kali yang kita buat sa'i itu. Naik ke Safa, dengar air disiram di bawah, lari ke Marwah, lari turun balik, genap 7 kali. Nampak dah terpancut air di bawah kaki anak. Nabi Allah semua menerajang, menangis, menendang tu. Gegaran sampai ke pantat bumi dengan mukjizat Allah, terpancutlah air. Maka di zam-zam-zam dengan batu tu digelar air zam-zam sampai ke hari ni. Dibuat perigi, dibuat empangan semua. Dan sekarang tutup shallow pipe. Kalau tak buat macam tu, pekat terjun mandi lah tu habis. Perangai manusia teruk. Takat minum sudah, dia terjun mandi lah tu. Jadi kita tu, Nabi ambil dengan kurma, dengan air zam-zam. Nabi makan 1, 3, 5 ataupun 7. Kita 7 ke tak? Nah, sebulan runtuh bertukik. Makan, kemudian Nabi berkumur-kumur, minum air zam-zam lagi, Nabi solat maghrib berjemaah. Kita dah habis tu tala nasi, lepas nasi makan ni, maghrib pukul berapa? 8.30. Dan elok beri salam orang azan isyak, dia kata sambung tu main hukum sendiri. Lagi tak berhabis atas meja tu, tak berhenti. Ubah puasa yang nak keberkatan, ikut sunnah Rasulullah tu. Berkat, kata berkat tu dia, makan sedikit kita boleh beribadat, boleh semua, tak ada masalah apa. Tu kata berkat. Jadi sebab tu kita nak mengambil keberkatan tu. Mudah-mudahan kita dapat berdiri pada waktu malam, menepatilah dengan apa Nabi kata, man qama ramadana, barang siapa yang boleh berdiri bangkit pada waktu malam, maka dia tu dapat berdiri, kemudian dapat melakukan ibadat di waktu malam. Maka itulah yang menjadi kekuatan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan Allah menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, nak menyucikan diri, nak mendapat keredaan Allah. Inilah perkara yang kita nak mencari di bulan Ramadan ni, bukan nak mencari kepuasan dalam soal-soal lain. Itu saya mengharap dan mendoakan, mudah-mudahan kita ni buatlah perubahan ni, ya, ambillah perkara sunnah yang Nabi buat. Mudah-mudahan kita mendapat kedudukan puasa yang sebenar, dan bukan sekadar kita hanya menahan diri tak makan, tak minum daripada terbit fajar sedik sampai terbenamnya matahari. Buat perubahan. Jadi itulah, ya, sebagai orang kata nasihat ataupun panduan kita dalam tazkirah pada malam ni. Mudah-mudahan dapat keberkatan dan menjadi kefahaman kepada kita untuk beramal bersama-sama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sebelum saya tutup tazkirah ni, saya mewakili daripada saudara kita ni, Cik Mazlan bin Osman, pengurusi Ma'had Tahfiz Al-Barakah
Masjid Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Memohon apalah sudi kiranya bagi pihak jemaah untuk menyumbangkan sedikit sumbangan derma bagi memajukan Ma'had Tahfiz Al-Barakah, iaitu di Masjid Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Tahun lepas saya buat collection untuk pelajar-pelajar di Vietnam dan pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Mesir. Jadi tahun ni kita ambil kesempatan ni untuk mengisi tabung pelajar-pelajar di Ma'had Tahfiz di Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Kalau tuan-tuan dalam perjalanan ikut jalan lama sebelum Pekan Sungai Petani itu bertemu dengan Tikam Batu dululah. Masjid dia masuk ke dalam. Di situlah ada pusat yang ditubuhkan tahfiz Al-Quran yang memerlukan sumber-sumber kewangan bagi memajukan pusat tersebut. Jadi saya mewakili bagi pihak saudara Cik Mazlan ni, pengurusi ni. Jadi segala di atas sumbangan yang tuan-tuan berikan, saya mewakili kepada Cik Mazlan mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jadi untuk orang kata kita ialah sekadar nak mengutip derma, tak berapa nak seronok juga. Jadi saya bawa ada barang sikit dalam kereta pada malam ni. Jadi tuan-tuan membeli sambil menderma seberapa kadar yang kita mampu nak sumbang, maka terserah kepada tuan-tuan. Jadi barang ada dalam kereta tu jus buah delima yang diambil daripada Turki. Dan negara-negara ni, Turki daripada Timur Tengah, banyak memproses jus buah-buahan. Jadi kita beli sambil menderma dengan 2 kotak, harganya RM15, dan di samping tu boleh kita melaksanakan untuk derma tabung Ma'had Tahfiz Al-Barakah. Jus buah delima, salah satu buah yang Allah sebut dalam Quran, Ar-Rumman. Sebut buah-buahan, di buah-buah yang Allah sebut, buah delima, buah kurma, buah tin, buah anggur, buah zaitun. Itulah kelebihan di bulan Ramadan ni, orang negara Timur Tengah banyak diminum jenis buah-buahan macam tu. Dan buah-buah di mereka ni pula buah yang segar dan jusnya dia fresh, dia tak campur macam kita. Kalau kita dicampur dengan air, banyak air daripada air buah kan. Tapi dia orang ni fresh, memang air buah betul. Jadi itulah, siapa-siapa yang tuan-tuan sudi sambil membeli sambil berderma, insya-Allah lepas solat nanti ada dalam kereta saya di tepi pagar ni ya, 2 kotak kita jual dengan harga RM15 di samping untuk sumbangan derma kepada Ma'had Tahfiz Al-Barakah. Wallahu alam. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan Allah memberkati apa yang telah kita perbincangkan pada malam ni dan jadikan ia sebagai satu daripada ibadah dan pegangan dalam hidup kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.